Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Karim. Salam Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insya-Allah kita bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton untuk membicarakan tentang satu tajuk yang berkaitan dengan keberkatan bersahur. Sahur merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahur terdapat keberkatan yang mana keberkatan tersebut diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada mereka yang layak sahaja. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tasahharu fa inna suhur barakah. Dalam bersahur itu terdapat keberkatan. Keberkatan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka-mereka yang sentiasa bangun untuk bersahur. Seterusnya, apakah lagi kelebihan bersahur? Yang kedua, iaitu Nabi dah sebut, kelebihan bersahur adalah dengan bersahur membezakan antara orang Islam dan bukan Islam. Mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafhumnya berbunyi begini: membezakan antara orang Islam dan bukan Islam dari sudut puasa, iaitu puasa orang Islam terdapatnya sahur, puasanya orang yang bukan Islam tidak ada sahur. Terusnya kelebihan yang ketiga, bila mana kita bangun bersahur, kita akan dapat satu kecergasan, tenaga, minda. Lagi-lagi apabila kita sebagai seorang pelajar perlu sangat bersahur, sebab bila kita datang sekolah kita memerlukan tenaga untuk memahami satu-satu ilmu yang diberikan oleh guru. Kelebihan yang terakhir yang kita boleh dapat daripada kita bangun dengan sahur, apa kelebihannya? Sekiranya kita bangun sahur, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat akan mendoakan kita untuk kita menjadi orang yang lebih berguna, untuk kita sentiasa berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bangun sahur. Sunnahnya kita bangun sahur, kita akhirkan, kita lambatkan sedikit sahur. Sebab apa? Bila kita lambatkan sedikit sahur, seolah-olah kita menggantikan sarapan kita di waktu pagi. Sebagaimana bulan-bulan yang lain kita ada sarapan, bulan Ramadan kita tidak ada sarapan. Jadi kita lambatkan sahur, sunnah Nabi melambatkan sahur. Dan ketika kita bersahur, kita sunnah juga memakan buah kurma, buah tamar dan sebagainya, untuk alas perut sedikit dan memberi tenaga dalam kehidupan seharian kita. Sekian perkongsian daripada saya, Muhammad Syafiq bin Zakaria. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.